dari pengawas Skim Pinjaman Buku Teks. Jalan-jalan cari mahu. Mana buku teksmu? Mana? See, you guys can see antara ramai-ramai dekat sini, saya yang dipilih sebagai ketua. Kenapa? Sebab ilmu penuh diserkup. Kami daripada tim SPBT akan memulakan persembahan kami yang paling hangat dan gempar. Yeah! Let's go! Let's go! Weh, kita dah gaduh. Weh, tengok result dia. Straight A. Wah. Tengok serkup lah. Boleh tahu kenapa A. Akhirnya kita dah grab dah settle dah semua. Nak tengok juga. Weh, tunjuklah result weh. Yo, ain't no real bro. Cannot bro. Weh, alah. Janganlah macam tu Bidin. Kongsilah. Tengoklah. Tengoklah result kau weh. Okay, fine. Tengok Straight D tau. Sorry. D? Weh, dia happy D. Tahu tak D tu apa? D tu macam kau, dungu. Dungu lah. Nanti. 2-3 cari hantu. Tengok Ameng tu. Kenapa tu? Kenapa Ameng? You Ameng, you okey ke? Tak adalah. Saya banyak. Kau mesti banyak C kan? Tak. Cina. Bukan Cina lah. Saya banyak sedih. Aduh. Kenapa? Sebab semua sudah mau pergi sana, sana, pergi situ. Sudah berpisah. Tak apalah, pisah jauh pun kita semua kan Sahabat. Kau ada di kala ku suka, Di kala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kala ku penuh, setia menemaniku. Pegang erat tanganku bila aku jatuh. kaulah yang selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ, Setia menungguku. kaulah yang satu menjadi sahabatku. Kamilah geng buku teks, geng buku teks. Yang pandai berpantun, mutu namanya, Angel menawan dan nadanya. Selalu dibuli, Ameng namanya. Yang paling tunjuk arah, itulah Mira. Yang konon Mahat Saleh, Bidin namanya. Jiwa sergap budi, Itulah dia. Kamilah geng buku teks, geng buku teks, geng buku teks. Wow. Nice, teruk. Oh, Kamilah aktiviti. geng buku teks. Geng buku teks. Oh, dah okey dah. Dah okey dah. Okey. Itulah dia daripada SPBT, satu susunan dan juga disiplin yang baik bagi aku daripada mereka semua. Tepukan untuk SPBT. Kami, geng budak sekolah, Sujuran. Siap sedia mengepau korang semua. Sini. Aku ada mau kasih tahu kamu, aku ada minat budak baru di sekolah kita. Budak baru? Budak baru. Jangan cakap yang kau minat tu sama dengan aku. Kau tengok nanti jam 10 ni, dorang lalu. Kau percaya cakap aku jam 10 ni dorang lalu. Jam 10? Kau tengok. Waktu-waktu sekolah ni lah kita perlu tackle. Jap. Waktu? Waktu kamu masuk sekolah rendah, belum kau kenal apa itu bercinta. Yang engkau tahu hanya bermain mata. Maklumlah baru darjah 5. Tiba
masanya waktu sekolah menengah. Dengan tiba-tiba kau telah jatuh cinta dengan seorang gadis yang berkacamata. Comel orangnya dan jelita. Bila ditanya siapakah namanya, Relax dia berkata bahawa Sharon namanya. Aduh manisnya cantik orang jelita, membuatku tergila-gila. Tapi kawanku bilang dia jahat dan sangat nakal. tapi kawanku bilang dia jahat dan sangat nakal. Tapi ku tidak peduli. Dengan kawan baikku sendiri. Daripada ku kecewa, lebih baik aku mengkhianati. Jika kau tak direstui oleh ibu bapaku sendiri, aku rela merayu demi si kecil yang aku cintai. Hei, ingat kau tu bukan Sharon. Hai, saya lah Sharon. Tak apalah, kita kan sahabat. Sahabat untuk selamanya, bersama selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya. Sujuran. Wow, mash up last Aku mula-mula cakap, apa ni? Lagu apa ni? Aku tahu je lagu tu. Cinta monyet. Okey, cuma tema dia lah lagu Sahabat. Baru hujung tu. Tapi okey, jalan cerita yang nice. Aku suka. Dan synchronization yang menarik daripada tim Sujuran. Okey. Sekali lagi, Abang cakap sezuran sama buat. Tim Sujuran. Abang buatlah juga. Aku buat di kepala. Tim Sujuran. Okey, dan kita akan pergi ke seterusnya. Kami daripada pengawas sekolah, Badan Kepimpinan Pelajar. tak takut, tak gentar, tak lari. Kalau buat salah, sampai lubang cacing kami cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noah dan saya adalah pengawas sekolah SMK Alif Ifan. Saya akan persembahkan lagu pengawas sekolah. Ini lawatan terakhir untuk kita. Dari ini jawatan kita akan dilepaskan. Masa lepas ni kita akan rindukan semuanya kan? Sekolah, buku, budak nakal. Ya, kita akan rindu semuanya. Budak nakal dan semuanya. Sebelum tu, jom kita ambil gambar. Boleh? Gambar terakhir kita semua. Mana tahu gambar ni boleh jadi Satu Polaroid untuk kita. Masa muda jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala resah, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Korang ni janganlah sedih-sedih. Kita kan geng. Geng? Geng apa? Tak tahu apa ni, dah terlambat. Kamilah geng pengawas, geng pengawas.
Yang pandai berlawan yang pandai pukul murid Syami dan Aisyah. Pika bersemangat suka tulis nama. Nak datang lewat, hadaplah Lokman. Kaki jilat cikgu, kelebihan kanda. Baiklah. Faika! Yang bukannya comel. Faik namanya. Kamilah geng pengawas, geng pengawas. Aku tak nampak ni. Okey, Kamilah geng pengawas. Tiba-tiba tukar comel. Aku tak faham apa yang Nuah cuba sampaikan ni. Jangan lambat bang. Aduh, hai. Okey. Alright, pemilihan lagu yang sama dengan ni. Tapi okey. Lagu ni best. Serius. Best. Dia comel kat situ. Bukan kau. Nuah. Tak, semua tinggi-tinggi dia. Dia mencari-cari. Okey, terima kasih untuk geng pengawas sekolah. Kami dari Pengawal Pusat Sumber PSS. Pagi-pagi masak kari. makan kari dengan mi. Dekat mana ada library, di situ ada kami. Membaca jambatan ilmu. Assalamualaikum. Kami dari PPSM akan buat persembahan nyanyian lagu Sahabat Selamanya. Mempersembahkan. 2, 3 kucing berlari. Ha? 2, 3 kapal berlayar di samudra. Dia salah tu. Bukanlah, kita kan sahabat selamanya. Kita kena lagu 2, 3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira, bermain, membaca bersama, menikmati indahnya dunia. Oh, sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Setia, oh, sahabat untuk selamanya, berkasih semua perbedaan. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya, setia. Lucu betul. Wow, duit siapa ni? duit ni lah. Oh, duit awak Wah, tadi nampak tadi macam gempak sikit tapi nanti hari tu gempak sikit. Okey, sini nervous. Betul. Next gempak insya-Allah. Okey. Alright, jadi itulah dia. Sorry. Okey. Nice teruk. Tahu lah buku lah, tak payah nyanyi ni. Oh, ya ke? Baca buku kan. Oh, faham. Baiklah. Itulah dia daripada PSS.